Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, sekarang kita berada di JT Kok Masjid. Hari ni saya nak pergi berjalan ke salah satu floating market di Kelantan, iaitu floating market Sri Tanjung. Jom kita ikut bersama kita. Ni parking luas di sini. Sekarang saya ada ke JT Kok Masjid. Okey, jom kita pergi ke sana. Ini kawasan JT Kok Masjid. Dia Kok Masjid. Sini dia lorat ya. Okey, Sri Tanjung dia punya. Alah, dia kalau orang tadi tengok ramai ke tak ramai, kita tengok kat sana nanti. Ya, kita dah masuk dah. Macam mana kita nak pergi ke floating market? 2 orang baru. Okey. Cari boleh 2-3 orang. Okey, kita kena tunggu lagi 2-3 orang. Kita buat ni. Ini dia punya dia kawasan dia. Tengok. Nampak dia. Okey guys, kita tunggu lagi 2-3 orang mai, baru kita naik satu bot. Allah. Okey guys, kita sekarang baru nak naik bot ke Sri Tanjung. Jaga-jaga. Dia punya. Okey dah. Ada. Biar kita naik boat ni. Okey, naik. Weh. Ada lagi pandai. Apa aku masih masih lah. Ni bukan diri aku dah. Masih elas. Jangan. Kunci tak suka. Basah dah. Tak bodoh lah. Ya, jangan dah sini. Dah sikit lagi nak lari je lah. Aku okey lah. Aku pun dah cepat. Tak boleh tu. Bergerak sangat ni. Ya Allah, surga nombor duduk so. Takut aku. Kita semua. Dia takut. Dia takutnya sebelah. Ya ibu. Tapi kau asyik. Ni kita rakit ni sumpah. Maaf dah. Saya bukan orang tempat dah. Saya bukan orang tempat. Dia mati je ni. Sini. Tak sirai dia sana. Video. Oh,
sampai ke Jeti Pulau Suri, Sri Tanjung. Berada di Floating Market Sri Tanjung. Ya, floating market dia macam ni. Sri Tanjung. Jom kita masuk. Kari balik ya. Kita masuk kat ni. Yang ada ramai juga, ada ramai ngau. Waktu pagi ni dia tak berapa ramai sangat disebabkan waktu pagi awal. So rasa tengah hari baru ni. Okay, kita pergi pagi. Jom kita masuk sini, kita kena bayar. Berapa tu Okey. Seorang dewasa RM2, so 2 orang RM4 lah. Kita masuk tu. Jom kita pergi. Okey, inilah kawasan dia. Oh, sini pun dia ada boat tour. Ni dia punya kawasan lah. Tengok cara dia buat camp. Tempat meja. Pilih. Kawan nak duduk sila, dia duduk situ lah. 360 dah. 360 dah. Contoh kena, dia ada situ. Okey, kat Pulau Sri Tanjung pun, kat sini pun ada chalet. Ada tempat berkemah pun ada. Aktiviti yang boleh kita buat. Sini pun pasal terus. Mula-mula kita tak makan pagi lagi ni. Jom kita cari makan pagi dulu. Apa yang kita boleh makan dulu, baru kita ronda. Jom. Kita lapar. Dari pagi tadi kita tak makan. Jom kita tengok apa yang boleh makan. Ni jus 3 ya. Roti Arab pun ada ni. Roti tap. Kopi take off. Sini. Dah. Sini siap dengan dia punya apa? Dia punya harga. Kalau kita nak makan di sini, kita tengok harga dia, kita makan. Inilah Floating Market Sri Tanjung. Dia kawasan dia. Yang jual di sini pun dalam lingkungan adalah dalam 12 biji buah perahu. Jom kita tengok apa. Nasi kerabu pun ada di sini. Mi celuk ada, laksa Penang pun ada. Take away. Sini semua dia ada harga. Sini ada mi celuk, nasi sup. Kita tengok dulu apa yang kita boleh nak makan pagi. Sini siap dengan dapur, siap masak pun. Siap. Nasi keli penyek, nasi ayam penyek. Kita tengok ni apa? Oden.
Ni ayam nasi ikan bekok ulam pudu. Dia punya tu. Okey guys. Kita cari apa yang nak makan dulu. Jom. Okey, kita nak pesan nasi kerabu. Kita nak harga nasi kerabu sini, nasi kerabu ayam bakar RM6 saja kat sini. Asal murah lah. Memang murah. Untuk nasi kerabu. Tengok dia buat. Dia buat. Okey, di sini pun ada gerai kecil-kecil juga. Saya nampak lempeng. Lempeng sambal bilik. My favorite lempeng. Kita ambil sambal bilik. Okey. Lempeng ada? Lempeng ada kan? Bagi dua. Dia satu set ada 3 keping. Dengan sambal bilik RM5. Kari Satu set 3 keping. Okey, satu set. boleh satu set ada sambal bilik satu. Sambal bilik. Kita ambil sambal bilik dia punya lempeng. Okey, ambil gambar dulu kat dia. Ni dia punya kawasan dia. Ambil gambar. Dia mau kalau yang ambil gambar kan. Kita makan dulu, sekali kita pergi satu-satu. Kau tengok ni tau. Dia dari mana ni kak? Kuih kapit pun ada. Tu sana kuih kapit. Daripada mana? Kapal laut. Anak beranak kita belakang yang kapal laut tu. Ni ada air balang. Ada kuih tradisional kuih kapit pun ada di sini. Ni ada colek-colek. Colek-colek. Jom kita nak cari air. Inilah kawasan dia. Situ ada sosis pun ada. Sini pun sosis. Ada durian situ. Kita tengok tepi sungai. Dia ni, inilah kawasan dia. Situ pun kita boleh duduk. Sini ada jual cendera mata, topi-topi semua kawasan ni. Ya. Jom kita pergi tengok. Dia fikir apa tu. Jom kita tengok dulu. Sini pun kita boleh lalu. Dia ada jeti sini. Jeti. Sini pun ada tempat duduk sini. Dia jeti dia belah sana. Sampai sebelah sana. Jom kita berjalan. Kita jalan jeti sepanjang jeti ni. Ada tempat duduk semua. Boleh tengok orang berlalu lalang dengan bot. Sini
Hello. Okay. Okey guys, kita sambung balik. Di sini pun dia ada situ ada apa? Pulut bakar, roti john ada. Kopi Vietnam. Ni ada aiskrim kelapa. Aiskrim kelapa, aiskrim. Sini ada kok lu. Kok lu. Kok. Sini. Banyak juga gerai di sini. Sini ada lokan. Ada pergedil. Ni kawasan dia. Ya. Oh, dia ada bingsu sini. Bingsu. Onde-onde. Situ ada kacang. Ada cendera hati, cendera mata. Ni ada aiskrim baba. Dia ada macam-macam ada. Wisil ada. Sama. Yang ni nama-nama. Kita boleh buat nama kita kat situ. Dia. Ni. Okay guys, sini ada Raja Perfume. Sini pun ada Raja Perfume. So kita nak tengok perfume, kita nak beli perfume. Pasal terlupa bawa perfume. Sat. Sini pun kita ada catin batik. Catin batik pun ada sini. Ya. Harga mana dia? Kecil RM10, besar RM15. Batik kit DIY pun ada RM25 dia. Catin macam ni. Akan dapat dia tengok macam ni. Wah. Lepas tu tengah apa color elephant. Elephant. Okey, ni sebahagian besar kawasan dia lah. Kat situ ada lepas tangkap pakai 360 punya kamera, berpusing-pusing. Sini ada cendera mata. Mana ada? Mana mengurut ada? Sini pun ada memanah. Separuh RM5 saja. Lepas tu dia ada ni orang lama mengurut RM20 Ayasu. Tengok Ayasu. Oh. Ni tempat memanah dia. Di kawasan sekitar Pulau Seri Tanjung. Banyak pokok kelapa. Okay guys, itulah salah satu tempat di Floating Market. So itu sajalah.
Ada dah. Buat kami dah nak ada dah. So next kita tengok apa lagi ada. Buat kami dah sampai dah. Ada sampai dah. Tunggu orang lagi kah? Ada. Dah, okey. Jom kita sudah sampai. Kita naik boat dia. Okey, itu saja. Review tentang Pulau Sri Tanjung. Pulau Sri Tanjung. So, apa lagi? Kita balik ke Kok Masjid. Okey. Bye-bye Pulau Sri Tanjung. Kita balik. Jangan lupa guys, subscribe channel, subscribe, komen kat bawah. Dan jumpa lagi next video. Bye bye.